Percayakah anda bahawa dua bekas Presiden Amerika iaitu Barack Obama dan Bill Clinton pernah menjadi mangsa buli sewaktu zaman persekolahan mereka? Buli verbal dan ejekan mengenai penampilan fizikal dan nama. Barack Obama mengalami gangguan dan ejekan di kawasan sekolah kerana mempunyai telinga yang besar dan nama yang luar biasa. Dia sendiri menyatakan, saya terpaksa mengakui, dengan telinga besar dan nama yang saya miliki, saya tidak terlepas daripada buli. Saya tidak terselamat daripada pengalaman itu. Obama berpindah randah semasa kecil, dilahirkan di Hawaii dan membesar di sana serta di Indonesia, yang menyebabkan dia sering berasa tidak sesuai dengan persekitaran. Pengalaman ini membuat beliau memahami perasaan dipulaukan dan tidak diterima oleh rakan sebaya. Bill Clinton juga mengalami buli verbal, ejekan mengenai penampilan fizikal dan serangan fizikal. Bill Clinton dibuli dengan teruk semasa di sekolah menengah kerana berat badannya yang berlebihan dan gaya pakaiannya yang buruk. Dia dipanggil budak gemuk dalam band dan sering dijadikan puncak kejadian buli berlaku semasa majlis tarian sekolah menengah. Seorang pelajar yang lebih senior mengejek Clinton tentang seluar jeansnya dan kemudian memukul Clinton di rahangnya. Walaupun dibuli dan dipukul, Clinton tidak memberikan tentangan kepada pembuli tersebut. Dia memilih untuk berdiam diri tanpa melawan balas atau berundur. Dalam memoirnya, My Life, Clinton menulis, saya telah belajar bahawa saya boleh menerima pukulan dan terdapat lebih daripada satu cara untuk menentang pembuli. Clinton meneruskan minatnya bermain saksofon dan akhirnya menjadi pemain saksofon yang berbakat dan terkenal selain daripada kerjaya dalam perkhidmatan awam.